macam si Fizi Malaun tu yang baru keluar penjara tu. Jahanam kampung ni. Kes Karipap dulu pun tak settle lagi ni dengan aku. Aku report kan Tok Ketua. Bang, saya dengar budak Fizi tu dah keluar daripada penjara. Oh, si Fizi yang keluar masuk tu. Habislah kampung kita bang. Kalang kabut dibuatnya. Ayam hilang, kambing hilang, anak dara pun mungkin hilang nanti. Kita jangan buruk sangka. Mungkin dalam penjara tu dia dah rumah. Penjara tu kan tempat untuk bagi orang baik. Mana boleh bang? Saya tak yakin lah bang. Boleh ke dia berubah? Boleh. Orang macam kau dia yang membuatkan dia akan menderita. Cuba kita saya aku rasa penyangak macam tu takkan berubah punya. betul lah, betul. Dia tak percaya. dah tak baik. Kita sangka baik kat orang. Jangan sangka buruk. Allah akan ubah hati orang tu bila masa je. Hidayah sampai bila masa je. Pakcik, tu hari dekat warung mak aku dulu, aku tak lupa lagi kuih Karipap hilang. Dia punya kerja lah. Itu dulu. Kesian mak aku.